Selangor mungkin mampu menarik nafas lega dalam final pertama lalu, tetapi kali ini situasinya berbeza. Buriram United bakal turun dengan senjata paling berbahaya mereka, Guillem Bissoli. Persoalannya, mampukah Selangor bertahan daripada amukan mesin gol Brazil itu? Selangor FC kini berdepan cabaran besar menjelang aksi final kedua Shopee Cup, apabila Buriram United bakal diperkuatkan semula oleh penyerang sensasi Brazil, Guillem Bissoli. Kepulangan mesin gol utama wakil Thailand itu dilihat mampu mengubah keseluruhan corak perlawanan, dan sekaligus memberi ancaman besar kepada misi Selangor untuk mencipta sejarah menjulang trofi berprestij Asia Tenggara tersebut. Sebelum ini, Bissoli tidak dapat diturunkan dalam aksi final pertama selepas menjalani penggantungan satu perlawanan, akibat mengutip 2 kad kuning ketika aksi separuh akhir kedua. Walaupun tanpa penyerang utama mereka itu, Buriram United tetap berjaya memberikan tentangan sengit kepada Selangor. Namun kali ini situasinya jauh berbeza. Kembalinya Bissoli memberikan satu suntikan moral yang amat besar buat skuad kendalian Mark Jackson. Penyerang berusia 28 tahun itu bukan sekadar pemain biasa, malah merupakan nadi utama kekuatan serangan Buriram sepanjang musim ini. Dengan rekod 40 gol dalam 49 perlawanan musim 2025-2026, Bissoli muncul sebagai antara penyerang paling tajam di Asia Tenggara ketika ini. Statistik luar biasa tersebut jelas membuktikan betapa bahayanya bekas penyerang Sao Paulo itu di hadapan pintu gol. Lebih membimbangkan Selangor, Bissoli juga memiliki rekod cemerlang dalam Shopee Cup apabila sudah menjaringkan 6 gol sepanjang kejohanan. Jumlah itu meletakkan beliau antara pencabar utama untuk gelaran penjaring terbanyak musim ini. Kehadiran semula beliau dijangka memberi tekanan besar kepada benteng pertahanan Selangor, yang perlu bekerja lebih keras untuk mengekang pergerakannya. Kelajuan, kekuatan fizikal dan penyudah tajam Bissoli menjadikan beliau ancaman utama, yang boleh menghukum lawan pada bila-bila masa. Jurulatih Buriram United, Mark Jackson sendiri mengakui kepulangan Bissoli amat penting buat pasukannya. Ia sangat penting untuk kita mendapatkan khidmatnya semula. Ia bakal menjadi satu suntikan moral yang besar kepada pasukan dan saya tahu beliau juga tidak sabar untuk bermain dalam aksi final kedua. Kenyataan tersebut jelas menunjukkan betapa besar pengaruh Bissoli dalam sistem permainan Buriram United. Bagi Selangor pula, situasi ini pastinya menimbulkan kebimbangan. Dalam aksi final pertama, Selangor mungkin sedikit lega kerana tidak perlu berdepan penyerang paling berbisa milik Buriram itu. Tetapi dalam perlawanan penentuan nanti, mereka perlu menghadapi Buriram pada kekuatan sebenar. Ini bermakna pertahanan Selangor perlu tampil lebih berdisiplin dan fokus sepanjang 90 minit permainan. Sebarang kesilapan kecil boleh mengundang padah apabila berdepan pemain setajam Bissoli. Tambahan pula, Buriram United terkenal sebagai pasukan yang sangat berbahaya apabila bermain dalam tekanan. Pengalaman luas di pentas Asia Tenggara membuatkan mereka tahu bagaimana untuk mengendalikan perlawanan besar seperti final. Kehadiran Bissoli juga dijangka membuka lebih banyak ruang kepada pemain lain Buriram untuk menyerang. Tumpuan pertahanan Selangor terhadap penyerang Brazil itu boleh dimanfaatkan pemain tengah dan sayap Buriram untuk mencipta peluang. Dalam masa sama, Selangor turut berharap penyerang import mereka, Krigor Moraes mampu memberikan impak besar dalam aksi penting tersebut. Krigor ketika ini turut berada dalam persaingan penjaring terbanyak Shopee Cup dengan 5 gol. Persaingan antara Krigor dan Bissoli juga menjadi antara tumpuan utama final kali ini. Kedua-dua pemain Brazil itu bakal memainkan peranan penting untuk menentukan nasib pasukan masing-masing. Namun secara keseluruhan, pengalaman dan ketajaman Bissoli sedikit membezakan dirinya.
Beliau sudah membuktikan kemampuan dalam banyak perlawanan besar musim ini dan sering muncul sebagai penyelamat Buriram ketika pasukan memerlukan gol penting. Penyokong Selangor kini berharap pasukan mereka mampu mencari formula terbaik untuk mengekang pengaruh besar Bisoli dalam permainan nanti. Jika gagal mengawal pergerakannya, peluang Buriram untuk mempertahankan kejuaraan pasti semakin cerah. Aksi final kedua Shopee Cup dijangka berlangsung dengan penuh dramatik dan intensiti tinggi. Kedua-dua pasukan mempunyai kualiti tersendiri, namun kembalinya Guillem Bisoli jelas memberi kelebihan besar kepada Buriram United. Buat Selangor, ini bukan lagi sekadar perlawanan biasa. Ini adalah ujian sebenar menentang Buriram United versi paling berbahaya.